belakang ni dia ada dipanggil sebagai child lock. So child lock ni dekat sikit nampak. So child lock ni bila kita on dia child lock ni, so daripada sini kita boleh lock lah. So hello, hi. Hello, hi. Hello, hi. Assalamualaikum, bersama dengan Ajay lagi. Hari ni Ajay nak tunjukkan kepada anda secara keseluruhan berkenaan dengan satu kereta ni. Kereta ni adalah model Pro 2 Alza 1.5H 1.5H. Jadinya kalau siapa-siapa yang berminat ataupun berhajat nak beli kereta ni, so jom Ajay tunjukkan kepada anda berkenaan dengan kereta ni. Let's go. Okey, kita tengok pada bahagian hadapan kereta ni dulu. Dia ni didatangi, dia dilengkapi oleh, dia dah siap-siap dah tahu dengan kita panggil spotlight ni. Spotlight ni ataupun kita panggil fog lamp. Fog lamp ni dia dah bagi siap-siap untuk variant ni tahu 1.5H, didatangkan bersama dengan front sensor parking. So front sensor parking ni dekat sini lah sudah ada dua lah, satu side sini, satu side sana. Lepas tu lampu dia adalah lampu LED. Dia ada satu line dekat sini lampu. Nanti kejap lagi Ajay tunjukkan. Kita onkan lampu nanti kita tengok lah. So lepas tu ini bahagian hadapan kenderaan ni, dia ada ni, nampak tak yang ini. So dia yang ini plastik tau, yang ini plastik, ini warna body. Lepas tu yang ini warna hitam lah. Dia tak sama lah, dia tak sama satu color lah. So ada nampak perbezaan dia dah. Okay, bawah dia sekali yang ini adalah warna hitam, black. Maknanya kalau kata siapa-siapa yang beli, walaupun kereta ni warna putih ataupun kereta ni warna silver, yang ini tetap warna hitam. Okay, bahagian tayar dia pula untuk tepi ni, saiz tayar yang Pro 2 bagi untuk Alza ni adalah 195/60 R16. R16 dia bagi tayar ni, sport rim dia two-tone. Two-tone sport rim ni, satu warna hitam yang berkilat kat sini, satu lagi warna silver dekat sini. So ada nampak dua lah, two-tone lah. So design dia sangat modern lah, kita panggil modern lah. And then tayar, ni tayar Prox CR1, tayar daripada Toyo tayar. So tayar ni dia ada batch by batch lah. Ada yang dapat Toyo tayar, ada dapat tayar lain. So tengoklah kepada anda punya rezeki anda untuk tayar tu. Okey, ini bahagian tayar. Untuk bahagian tepi kenderaan ni, siapa-siapa yang beli untuk ini model 1.5H tau, yang Ajay cakapkan daripada awal video tadi. So dia dilengkapi dengan signal, turn signal dekat sini, and then cermin ni boleh auto flip. Auto flip maknanya macam mana tahu? Bila kita lock je kereta, so contoh bila kita lock sahaja kereta, so dia boleh tutup dengan selamat. So bila kita unlock, bila kita buka, so dia buat macam tu. Lama, memang style lah kan. Right, so kita pergi bahagian tepi sebelah sana pula. Okey, sini Ajay nak tunjukkan siapa-siapa yang beli kereta ni, dia didatangkan sekali dengan ASA tau, Advanced Safety Assist. So Advanced Safety Assist ni apa tau? Dia adalah kamera stereo kamera, dua kamera. Dia sebagai mata ketiga kita. Kalau lah kata kita bawa kereta, tiba-tiba kita tak perasan kereta depan dah berhenti, apa ASA ni buat? Dia akan tolong brake kan untuk kita. Yang itu video lebih lanjut Ajay akan tunjukkan dekat next video. So lepas tu Pro 2 dia bagi RFID, Radio Frequency ID. Kat sini kita boleh register terus dekat dalam apps Touch 'n Go. So terus boleh register dan terus boleh pakai. Okay, sebelah sini pula Pro 2 ada letak dekat sini, ini emblem untuk Pro 2. Ini special yang Ajay cerita ni 1.5H. So dual VVTi. I ni apa? I apa? Okey, India bukan kau ni. Okey, so bahagian tepi. Okey, satu lagi harus Ajay ingatkan, siapa-siapa yang beli kereta ni tidak didatangkan bersama dengan door visor. So yang ini kereta customer tau, macam Ajay kata tadi, ini kereta customer. So dia nak pasang door visor, so kita tolong pasangkan untuk dia. And then kereta ni dah di-tinted siap. So kalau siapa-siapa yang beli kereta pun tak ada tinted, kena bincang lah dengan sales advisor anda. So ini bahagian minyak dia dekat sini, bahagian minyak dia. So Ajay tunjuk sikit. Kejap kita buka Okey, bahagian belakang dia dekat sini. Okey, come. Dekat belakang ni dia ada dipanggil sebagai child lock. So child lock ni dekat sikit boleh nampak. So child lock ni bila kita on dia child lock ni, so daripada sini kita boleh lock lah. So safety lah untuk budak-budak. Kalau lah kata ada budak-budak kecil, kita on je, so dalam tu dia tak boleh buka. Okey, untuk bahagian minyak dekat sini, okey, bahagian belakang, so ini secara keseluruhan bahagian belakang yang ada. So dia ada wiper belakang,
dia ada air untuk kita nak turun dekat belakang ni, ada air. Lepas tu ada line tau. Line warna oren ni adalah line heater, pemanas. So kalau kita tak nak buka wiper ni, kita boleh on heater ni bukan memanaskan, dia akan mengeringkan air yang ada dekat cermin ni. Kemudian kalau kata kita nak buka boot belakang, bonet belakang ni, so kita boleh buka macam mana tahu? Tak ada kunci tau. Kita datang, kita boleh tekan sahaja button yang ada kat sini, so dia teruslah terbuka. So itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau kita lock balik, okey, kat sini tau, kat sini dia ada untuk kita nak buka bonet belakang ni tau. So kita tekan sahaja, so nanti dia akan terbuka. Cuma dia tak adalah terbuka macam tu. So kita bila ni kita dah buka, so dia bolehlah buka. Okey, kat belakang ni pula ada ni apa nama dia? Ni namanya reverse camera. So kalau kita nak reverse, kat sini memang ada dia punya button dia. Alright, so memang besar kan. Untuk boot belakang ni memang besar. So Ajar nak tunjukkan kedudukan seat kereta ni. So jom. Okey, sebelum kita nak tunjuk seat, kita tunjuk dia punya untuk nak buka pintu dia. So cara kita nak buka pintu dia, ada 3 cara tau untuk nak buka, nak masuk dalam kereta ni. Yang pertama, cara kita guna kunci lah, kita tekan unlock, dia akan ter-unlock. So cara yang kedua, kita guna sensor yang ada kat sini. Ajar simpan je kunci ni, smart key ni dalam ni. So kita lalukan saja, and then dia terus terbuka. So bila kita nak kunci, kita tutup, kita lalukan saja, lepas tu dia terus terkunci dengan sendirinya. Itu cara kedua, Ajai. Cara ketiga macam mana pula, Ajai? Cara ketiga, kita guna kunci. Kunci yang ini dia panggil spare key lah, spare key yang ada kat dalam ni. So kita tekan spare key ni, lepas tu dia boleh terbuka dengan sendirinya. So sekejap tak boleh cabut pula sebab ada plastik. Tak apalah, bila kita buka kat situ. Pemalas tu Ajar nak review. Tak, maksudnya Ajar pernah cabut kunci ni. So kita boleh buka ni anak kunci ni. So bila kita ada anak kunci kat sini, so bila kita buka, kita bolehlah masuk. Alright, so okey, cara dia, ni seat dia full. Okey, seat. Ajar nak tunjuk seat dia. Tempat duduk dia adalah jenis fabric. Ni fabric, dia ada design kat sini kan. Seat dia. Okay, seat dia untuk Alza H ni, dia didatangkan sekali dengan ketinggian yang boleh laras. So maknanya apa tahu, kat sini kita boleh pump ni, kita boleh tengok kedudukan kereta kita ni lebih tinggi lah. Siapa-siapa yang tak cukup tinggi, Ajar tak cakap pendek tau, tak cukup tinggi, so dia boleh gunakan kedudukan ni. Nampak tak? Best lah. So cara kita nak start kereta, kita tekan engine on, kita tekan brake, and then kita terus start sahaja. Okey. So bahagian dalam nantilah kita buat untuk the next video. Sebab customer dah WhatsApp tadi, dia tanya, Jai, mana kereta saya, Jai? So kita pinjam sekejap lah untuk nak buat video. Jadinya siapa-siapa yang berminat nak beli kereta ni, kita buat apa tahu? Urusan kita seluruh Semenanjung Malaysia. Kita boleh hantar rumah, kita boleh hantar kereta sampai dekat depan rumah anda. Jumpa lagi. Cari Obai. Siapa yang baru jumpa channel ni, tolong Ajar subscribe dan komen. Nak beli kereta, cari Ajar tahu. Ajar letak link ataupun Ajar letak nombor telefon, boleh contact Ajar. Jumpa lagi. Cari Obai. Assalamualaikum.